Korang tahu tak, hacker boleh crack password korang tu dalam masa 1 saat je. Teknologi semakin maju, semakin banyak cara untuk nak crack password korang. So guys, jom kita check password yang korang selalu gunakan tu. Senang ataupun susah nak crack? Guys, korang perasan tak, password wifi selalu orang akan gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Korang tahu tak yang password yang macam ni sangat-sangat lemah dan orang boleh crack dia dalam masa 0.02 saat je. Ni kalau hacker yang profesional lah kan. Dan sesetengah tu, dia orang just letakkan nama dia orang, dia skip. Contoh Badrul 123. Korang tengok ni, dia cuma perlukan masa dalam 6 jam je untuk nak crack password ni. So guys, let's say kita letak B ni huruf besar. Okey, dia jadi 12 jam. So, masih lagi tak secure. Sebab tu lah kalau korang perasan sekarang ni, password-password dia nak kita masukkan juga sekali simbol. So, jom kita cuba masukkan simbol B. A tu kita jadikan simbol ni. Okey, nampak tak? Dia dah jadi 24 jam. Tapi, simbol-simbol yang kita gantikan dengan huruf ni senang sangat nak diteka. So, password yang kuat mestilah ada kombinasi huruf, simbol dan juga number. Dan mestilah ada huruf besar. Okey, contoh Badrul tadi ni, kita masukkan, mungkin kita masukkan hashtag Badrul, L ni pun huruf besar, number kita just masukkan something lah. Okay, korang nampak tak? Dia dah secure dah. Kalau korang nak check password dekat website ni juga, korang pergi dekat passwordmonster.com. Jadikan tahun baru anda lebih selamat.